Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Baiklah, kembali kita dalam podcast Jiwa Siswa dan pada podcast kali ini kita bawakan jauh, Linda, betul? Betul tu. Kita jauh dekat utara. Ya. Dan dekat dah dengan Siam. Betul. Dan kini kita berada di Universiti Utara Malaysia, iaitu UUM. Baiklah, anda bersama saya, Daniel Asri bin Basri. Okey, dan juga saya, Haslinda Abdul Kamarudin atau boleh dikenali sebagai Linda. Dan saya boleh panggil Asri. Baiklah, untuk episod podcast kali ini, iaitu untuk episod Jiwa Siswa. Dan apa itu Jiwa Siswa sebenarnya, Linda? Apa itu Jiwa Siswa? Okey, basically Jiwa Siswa ini adalah podcast yang dianjurkan oleh kerjasama Majlis Debat Universiti Malaysia dan juga Yayasan Perkasa Siswa, itu MADUM dan juga YPS. Dan ia merupakan sahutan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. Betul tu, untuk memperkasakan mahasiswa itu sendiri. Ya, betul. Dan untuk episod podcast kali ini, saya sebagai moderator dan juga bersama-sama Linda, takkan kita dorang je pada pagi ni kan? Betul. Takkanlah kita orang berdua moderator, kita orang nak tanya siapa? Kita ada penampilan yang istimewa. Siapa tu, Linda? Tak lain tak bukan dengan, kita boleh kata satu figura yang memang student kenal lah. Memang rapat dengan student, yang menjaga kebajikan student. Jadi siapa tu? Orang kata disanjung tinggi, disayangi ramai. Itu kita jemputkan Prof. Dr. Ahmad Martada Mohamed, iaitu Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni khas daripada Universiti Utara Malaysia. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Prof, makan apa, Prof? Ada pagi tadi. Terima kasih. Okey, tajuk kita hari ini antara tajuk yang kita boleh kata Universiti Utara Malaysia sendiri ni famous lah dengan tajuk ini. Kita berkait rapat iaitu Pilihan Raya Kampus Suburkah Demokrasi Siswa. Jadinya hari ini kita nak kupas topik ini bersama figura kita yang hebat lah, yang memang lagi pakar dalam politik, dalam sains politik. Jadinya kita ingin tanya lebih mendalam dengan Prof dalam topik ini. Okay. Apakah pengaruh pilihan raya kampus itu dalam melatih ataupun orang kata membina kepimpinan mahasiswa itu sendiri di sesebuah universiti? Okey, terima kasih Saudara Asri. Memang kita lihat pemimpin-pemimpin yang ada dalam negara kita, rata-ratanya adalah mereka yang bergiat aktif dalam pertubuhan mahasiswa. Bukan, kalau kita tengok bukan saja di peringkat Perdana Menteri kita sendiri adalah tokoh pemimpin di universiti. Dan ramai lagi pemimpin-pemimpin negara lahir daripada pertubuhan-pertubuhan di universiti. Mereka ini terlibat dalam pelbagai organisasi, sama ada di peringkat kolej kediaman, di peringkat kelab dan persatuan maupun yang paling tinggi MPP. Jadi sebab itulah bagi saya penting untuk pelajar-pelajar ini menggunakan kesempatan waktu berada di universiti untuk terlibat aktif. Kerana inilah satu platform yang cukup baik untuk melatih dan mendidik mahasiswa dan mahasiswa menjadi bakal pemimpin. Ya, kerana di universiti mereka boleh buat silap. Betul. Ya, kerana di sinilah tempat di mana mereka belajar melakukan kesilapan. Kerana apabila dah keluar menjadi pemimpin, mereka perlu mempunyai satu kepribadian yang baik yang boleh terus memimpin mana-mana organisasi. Betul. Jadi pengalaman di universiti lah adalah satu pengalaman yang sangat berharga dan bermakna untuk mereka menjadi generasi pimpinan masa depan. Jadi sebab itulah bagi saya pentingnya apa juga peluang-peluang yang ada di dalam universiti, termasuklah bertanding dalam MPP, bertanding dalam apa juga persatuan, kelab, sama ada di peringkat akademik ataupun bukan akademik, ataupun inasis. Kalau di UM kita panggil inasis, kalau tempat lain kolej kediaman. Jadi inilah peluang untuk pelajar mengasuh bakat mereka. Kerana pelajar ni ketika di sekolah, mereka menjadi ketua pengawas, menjadi pengawal, tetapi apabila masuk ke universiti kadang-kadang mereka tidak mau meneruskan bakat kepimpinan yang ada itu untuk diasah, untuk dididik, untuk menjadi pemimpin yang berkarisma. Jadi inilah peluang yang sebaiknya untuk mahasiswa terlibat aktif dan
menjadi bakal pemimpin negara masa depan. Apa pansus itu sendiri macam Prof cakap tadi, ketua pengawas tu kan. Itu pun salah satu orang kata langkah pertama lah, langkah awal kan. Betul. Jadi tanpa kita terlibat dengan program-program kecil ni, kita tak tahu sejauh mana kita boleh pergi lagi. Ya. Okay, jadi Prof, kita dah dengar pasal kepimpinan mahasiswa itu sendiri. Jadi pergi kepada konteks pilihan raya kampus tu, macam mana Prof rasa PRK ni mencerminkan proses demokrasi yang sebenar? Sebab kita tahu Malaysia pun guna demokrasi yang sama. Bagi saya penting untuk semua pelajar mengambil tahu berkaitan dengan pilihan raya kampus. Kerana pilihan raya ini adalah satu kewajipan. Betul. Untuk semua warga negara yang berumur 18 tahun ke atas. Kalau dulu 21 tahun, sekarang dah 18 tahun ke atas. Jadi, mana-mana pelajar yang masuk ke universiti, mereka ni dah layak untuk mengundi. Tapi, untuk mereka merasai pengalaman mengundi itu, mungkin kadang-kala pilihan raya itu jauh lagi. Jadi, yang paling dekat, yang paling mudah ialah melalui pilihan raya kampus. Kerana proses pilihan raya kampus itu, yang kita laksanakan di dalam kampus ini sama macam yang berlaku di luar sana. Hampir sama. Jadi kalau pelajar itu dia kena cek daftar mengundi, adakah dia layak mengundi, dan nanti proses pengundian. Kemudian kalau dia ingin menjadi calon, proses-proses itu ada. Kelayakan seorang menjadi calon itu ada. Jadi prosesnya sama. Jadi inilah sebenarnya peluang untuk mahasiswa mendapat pengalaman. Kerana kalau dia dah merasai pengalaman mengundi, kalau dia keluar nanti akan lebih mudah. Sama ada untuk dia terlibat secara langsung sebagai pengundi ataupun mungkin dia berminat untuk menjadi calon. Betul. Kan kita ramai calon-calon yang lahir daripada universiti dan in fact ada yang baru graduate pun sudah menjadi calon. Ada yang masih belajar pun juga yang menjadi calon. Jadi inilah pengalaman yang perlu ditimba oleh ramai pelajar-pelajar untuk terlibat secara langsung. Dan turunlah beramai-ramai terlibat aktif dalam hari pengundian pilihan raya kampus. Dan orang kata kita dapat pendarahan awal lah kan. Ya. Jadi itulah antara peluang-peluang yang PRK ini sendiri beri dekat mahasiswa. Ingat jangan lupa terus mengundi dah. Betul tak Sri? Okey Prof. Kita dah tahu macam mana proses pilihan raya kampus itu berlaku, terutamanya melalui sistem demokrasi lah. Dan sekarang ni saya nak bertanyakan macam mana PRK itu sendiri boleh menyuburkan kesedaran politik dalam kalangan mahasiswa. Okey. Soalan Nasri itu cukup penting. Kadang segelintir masyarakat, terutama mahasiswa lah, tidak melihat bahawa politik itu penting. Ya, kadang-kala mereka ini menganggap politik itu bukan sebahagian daripada proses kehidupan mereka. Kerana mungkin mereka bukan menjadi calon ataupun terlibat aktif dalam parti-parti politik. Jadi mereka merasakan politik itu agak asing. Sedangkan politik itu adalah sebahagian daripada kehidupan. Ya, kalau kita tengok dalam Islam, politik itu adalah sebahagian daripada kehidupan. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita mengambil tahu berkaitan dengan politik. Ya, kerana kita tak mahu ada dalam kalangan masyarakat kita sehingganya mereka ini hanya mengikut saja. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, sehingga mereka tak nak ambil tahu apa yang berlaku dalam negara kita. Ya, yang ini yang kesedaran politik itu sangat penting. Literasi politik itu sangat penting. Supaya semua masyarakat akan lebih peka apa yang berlaku dalam negara kita. Kita juga tak mahu nanti rakyat hanya menerima maklumat-maklumat secara sembrono. Tanpa mengkaji, tanpa menilai kesahihan sesuatu maklumat. Ya, kadang kita lihat pada hari ini maklumat yang tidak betul tu terlalu cepat disebarkan. Dan yang lebih malang lagi, maklumat yang tidak tepat ini diterima oleh masyarakat. Termasuklah oleh warga universiti. Jadi kepekaan terhadap isu politik itu sangat penting. Jadi sebab itulah pentingnya masyarakat kampus kita mempunyai kesedaran. Ya, dimulai dengan proses mengundi. Jadi selepas itulah barulah mungkin mereka akan membaca isu-isu yang berlaku. Misalnya banyak isu-isu yang berlaku berkaitan politik. Yang berlaku berkaitan dengan konflik
Palestin Israel. Ya, betul. Yang berkaitan dengan konflik Rusia dan Ukraine. Ya, betul. Dan konflik yang berlaku di Cambodia dan juga Thailand. Konflik yang berlaku di Myanmar. Jadi ini semua memerlukan kepada kepekaan kita. Kerana apa yang berlaku di dalam ruang lingkup negara-negara lain juga ada kepentingan terhadap negara kita. Betul. Jadi kesedaran politik itu penting. Ya, tapi kita juga tak nak berlaku seperti insiden di banyak negara, rusuhan dan sebagainya. Betul. Hanya kerana mereka ini tidak faham proses demokrasi itu. Jadi kita nak supaya adanya kematangan dalam politik. Supaya generasi muda pada hari ini apabila mereka terlibat dalam politik, mereka akan lebih matang. Betul. Mereka akan menjadi wakil rakyat yang berpengetahuan. Wakil rakyat yang mampu untuk membahaskan sesuatu isu dengan rasional. Jadi yang inilah pentingnya di universiti ini, kesedaran politik itu dimulai. Dan dimulai dengan terlibat aktif sebagai pengundi dalam pilihan raya kampus. Okay. Kita boleh katakan jadi pengundi tu adalah macam mana minimum lah seorang mahasiswa boleh buat. Sebab mungkin ada orang takut untuk cuba jadi pemimpin. Kita cuba dengan jadi pengundi, kita menyuarakan suara kita. Okay. Baik pengundi ataupun baik juga yang bertanding untuk menjadi barisan kepimpinan. Betul. Sebab secara tak langsung, macam Prof kata, melatih untuk jadi lebih matang. Jadi benda tu kita akan secara tak langsung kita akan orang kata peka dengan isu-isu semasa. Betul. Sebab masalah akan berlaku juga tambah-tambah pula dengan pelajar yang berada di universiti itu sendiri. Kiranya macam abang kata pepatah, biarlah melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Daripada universiti kita dah didik supaya nanti bila dah graduate, dah keluar, jadilah seorang yang kita kata boleh menyuarakan pendapat sendiri kepada negara. Kita menyumbang semula kepada negara. Betul. Okey. Jadi Prof, tadi kita dah konteks literasi politik kan. Jadi saya nak tanya berkaitan dengan pindaan AUKU yang terbarulah. Ya, di mana ia membenarkan mahasiswa untuk bergiat dalam gerakan parti luar. Tapi saya dapat macam ada setengah mahasiswa yang masih tak menerima benda tu. Diorang masih rasa macam tak boleh. Sedangkan benda tu AUKU dah buat pindaan dan dah membebaskan mahasiswa. Jadi pada pandangan Prof macam mana? Bagi saya perubahan ataupun pindaan AUKU ini sangat bertepatan. Apabila Perlembagaan Persekutuan itu digubal, dipindah, membenarkan warga negara mengundi pada umur 18 tahun, maknanya ia juga adalah satu perubahan yang menyeluruh. Jadi kita tak boleh nak katakan bahawa dia dah boleh mengundi tapi dia tak boleh aktif. Kerana sekatan politik sebelum ini, ya, seperti AUKU misalnya yang melarang mahasiswa berpolitik. Jadi apabila mereka dah berada dalam kampus dan berumur lebih daripada 18 tahun, mereka ini dah boleh berpolitik. Kerana boleh mengundi. Mengundi itu sebahagian daripada proses demokrasi. Demokrasi itu ialah elemen penting dalam sistem pemerintahan. Jadi inilah bagi saya wajarnya pindaan itu berlaku kerana membolehkan mahasiswa itu terlibat aktif dalam politik. Sebab itu kita lihat ada mahasiswa yang menjadi calon. Betul. Kerana mereka dah layak. Lebih daripada 18 tahun. Mereka boleh mengundi, mereka boleh menjadi calon. Dan ini adalah satu proses demokrasi yang sangat baik. Kerana mereka ini boleh belajar daripada awal lagi berkaitan dengan proses demokrasi. Jadi sebab itulah bagi saya, kebebasan berpolitik itu sangat penting. Kerana mereka ini dah dibenarkan untuk mengundi. Namun, sebagai mahasiswa, mereka ini ada tanggungjawab. Tanggungjawab utama ialah belajar. Kerana mereka ada tanggungjawab terhadap keluarga. Mereka ada tanggungjawab terhadap penaja mereka. Mana yang JPA sponsor, MARA sponsor. Jadi boleh berpolitik tetapi melihat kepada apakah agenda penting dahulu dalam kehidupan mereka. Maknanya boleh berpolitik tapi berpada-padalah. Utamakan pembelajaran dulu. Dapatkan ijazah dulu. Kemudian barulah platform itu baik. Kerana dengan ada pengalaman, ada pendidikan. Kerana hari ini di mana-mana negara sudah mula meletakkan syarat
pendidikan tinggi sebagai satu syarat untuk menjadi calon. Di negara Thailand mesti mempunyai degree kalau nak menjadi calon. Kita belum lagi. Tapi kita dah bergerak ke arah itu. Kerana apa? Kita nak wakil-wakil rakyat kita ni seorang yang berilmu. Betul. Seorang yang boleh membahaskan sesuatu isu itu dalam konteks yang lebih luas. Dalam keadaan yang lebih kritikal dan analytical. Jadi sebab itulah kita nak mahasiswa ini dia tahu berpolitik, dia mempunyai pendidikan dan dia boleh menjadi seorang pemimpin yang baik pada masa akan datang. Jadi bagi saya perubahan aku ini penting kerana ia memperluaskan ruang lingkup mahasiswa untuk beraktif dalam politik. Namun dalam masa yang sama tanggungjawab utama dia ialah untuk mendapatkan ijazah. Jadi dia kena pandailah membahagikan masa. Tetapi kebebasan telah wujud. Dan ini penting untuk mengasah bakat dan pengalaman diri bakal-bakal pemimpin masa depan kita. Jadinya kat sini kita boleh nampaklah literasi politik dan juga AUKU ini sendiri macam membuka ruang untuk mahasiswa buka lagi mata yang luas lagi peluang dalam politik ini sendiri. Kita juga dah buka dalam kampus dan juga buka dekat luar. Jadi sebelum ni kita tak ada nak mengundi betul? Betul. Sekarang dah boleh mengundi dah. Dah mengundi, dah boleh jadi calon lagi. Saya boleh jadi calon lagi. Dah boleh luas lah kita kata. Kita tak hendak, saya nak tekankan, kita tak hendak pengundi ni dia mengundi kerana dia mendapat hanya maklumat daripada orang lain yang belum tentu sahih. Betul. Jadi dia mengundi bukan berdasarkan kepada pengetahuan dia. Dia mengundi hanya orang kata saja suka-suka. Orang pergi mengundi, dia pergi mengundi. Jadi kita tak maulah mahasiswa kita macam tu. Kan? Makna dia pergi mengundi itu membawa dengan ilmu-ilmu yang dia dah cukup. Dia dah buat perbandingan yang mana baik, yang mana tak baik. Jadi pertimbangan itulah nanti yang membolehkan dia memilih yang mana yang terbaik. Dan ini penting bukan untuk diri dia, bukan untuk bakal keluarga dia, untuk masa depan negara. Masa depan negara, betul. Nampaknya kita sebagai mahasiswa, kita perlulah membuat kajian. Sebab kata orang muda sekarang jangan FOMO. Fear of missing out. Kita buat kita punya research sendiri, kajian sendiri, barulah kita pergi mengundi dengan betul. Dan kata Prof juga, jangan kata mudah terpengaruh, betul? Kita sendiri yang orang kata diri sendiri kena mencari maklumat itu sendiri dan juga kita kena mengkaji, kita kena nilai benda tu sama ada baik buruknya. Betul. Jadi Prof, kembali kepada konteks kampus lah. Macam kita nampak sekarang, untuk menjadi calon, mereka perlu mengeluarkan manifesto apa yang boleh diberikan kepada mahasiswa sebagai pemimpin. Jadi, sejauh mana Prof rasa kematangan mahasiswa dalam membuat manifesto itu sendiri? Tak kisahlah dekat universiti mana pun. Jadi, macam mana Prof rasa? Bagi saya penting. Sebab itulah kita nak menjadi calon. Kita perlu ada satu bahan berkempen. Untuk nak memastikan supaya pengundi-pengundi itu akan memilih kita. Jadi atas dasar apa pengundi nak memilih kita? Itulah yang kita katakan manifesto. Manifesto itu sebagai aku janji. Aku janji, betul. Kita kepada pengundi. Bahawa kalau jika saya terpilih nanti, maka saya akan laksanakan. Betul. Sebab pengundi yang kita katakan pengundi yang matang, mereka hendakkan sesuatu perkara yang konkret. What you can give me so that I can give it back to you. Betul. Jadi dan calon-calon pula mestilah apabila mereka membawa sesuatu agenda, biarlah agenda itu ialah agenda yang boleh dilaksanakan. Janganlah bawa pula agenda yang tak boleh dilaksanakan. Populis punya kempen pun tak nak juga ya. Misalnya kita banyak isu-isu yang berkait dengan kebajikan, isu yang berkait dengan kesejahteraan, isu yang berkait dengan kepentingan, pemerkasaan mahasiswa. Jadi banyak isu-isu yang boleh dibawa oleh mana-mana calon berdasarkan kepada manifesto ini. Jadi apabila menang, maka mereka kena tunaikanlah manifesto kerana inilah janji mereka kepada pengundi. Jadi sebab itulah pentingnya manifesto kerana ia akan mengikat calon dengan pengundi.
Okey, saya dah, kalau kita sebut dalam falsafah politik, ini dipanggil social contract. Ya, maknanya kita memberikan tawaran kepada pengundi. Jadi kalau kami dilantik, inilah wadah perjuangan kami. Jadi pengundi ada yang percaya kan? Terpulanglah pada pengundi, ada yang tidak. Kalau yang percaya itu mereka akan mengundi. Jadi apabila mereka dah mengundi dan calon menang, maknanya calon itu mempunyai tanggungjawab kepada pengundi dan juga kepada yang lain lah. Dia dalam proses pilihan raya, kita kena ingat, kita ni bukan bertanggungjawab kepada orang yang mengundi kita, tapi bertanggungjawab kepada keseluruhan warga kampus. Walaupun yang mengundi kita, yang tidak mengundi kita itu, tetapi oleh kerana kita menang, tetapi kita juga ada tanggungjawab untuk melaksanakan. Kerana apa juga janji kita itu kan untuk semua. Untuk semua. Kebaikan, kebajikan untuk semua warga. Tak kiralah warga yang tak mengundi kita pun akan mendapat faedah kan. Kalau misalnya menambah baikkan sistem perkhidmatan bas sekitaran kampus, kalau itu perjuangan kan. Jadi sudah tentulah kalau nanti sistem kitaran itu baik, semua orang akan mendapat faedah. Jadi itulah pentingnya manifesto. Kerana manifesto itu akan mengikat kita. Dan kita boleh berjuang atas manifesto tersebut. Berdasarkan kepada janji-janji kita. Dan untuk yang bertanding kena bersikap adil lah. Barulah macam Prof kata, yang tak mengundi tu dia nampak perubahan tu. Terus secara tak langsung yang tak datang mengundi ni dia nampak, oh wah, dia ni pelajar yang berkepimpinan tinggi. Nilai kepimpinan itu ada. So untuk masa depan dia akan turun. Dia akan turun. Kan dia dah merasa. Dia dah merasa kebaikan yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin MPP. Kita banyak dalam sejarah kampus kita ni kan, banyak kebaikan yang lahir daripada desakan mahasiswa. Terutama MPP yang membawa pelbagai agenda. MPP kita sebelum ini, misalnya MPP sekarang yang memperjuangkan pelbagai isu. Dan kita bersama-sama, barisan pengurusan universiti sentiasa bersama MPP. Kerana suara MPP adalah suara yang legitimate. Sebab MPP ada di dalam statut. Kewujudan MPP itu adalah wujud dalam statut universiti. Jadi suara mereka adalah suara yang legitimate, yang perlu didengar, yang tidak boleh dipandang remeh oleh pengurusan universiti. Sebab itulah pengurusan universiti sentiasa duduk bersama-sama dengan MPP untuk cuba menyelesaikan apa juga isu-isu yang berkait dengan kebajikan, kepentingan pelajar. Okey Prof, kita pun dah sembang banyak pasal benda-benda positif berkaitan dengan pilihan raya kampus itu sendiri, macam mana sistem demokrasi itu sendiri, dan cadangan Prof tadi untuk menambah baik bagi pilihan raya kampus. Dan sekarang ni dalam orang kata perjalanan hidup kita tak semudah itu nak straight je. Kita tak straight je. Kita mesti akan ada masalah, mesti akan ada orang kata naik turun lah perjalanan kita. Jadi untuk soalan seterusnya ini, pada hemat Prof, apakah isu-isu yang berbangkit yang boleh menjejaskan ataupun beri kesan kepada pilihan raya kampus itu sendiri? Satu soalan yang cukup baik, Asri. Kita pun tak supaya macam mana-mana negara sekalipun, termasuklah Malaysia, proses pengundian itu berjalan lancar, proses kempen itu berjalan lancar, memerhatikan apakah peraturan-peraturan dan juga halangan-halangan yang tidak boleh dilaksanakan ketika berkempen. Dan di luar sana pun sama, tempoh berkempen itu ada tempohnya dan ada halangan-halangannya. Dan ada batasan-batasannya yang perlu dipatuhi oleh semua pihak. Jadi berkempenlah secara sihat kepada mana-mana calon yang akan bertanding dan mana-mana penyokong yang akan berkempen untuk calon mereka. Laksanakan proses kempen itu secara sihat, berdasarkan kepada peraturan universiti, mematuhi semua peraturan dalam yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pilihan Raya Kampus, JPRK, dan memastikan bahawa provokasi yang tidak sihat itu dijauhkan. Betul. Kita tak mau kadang pilihan raya di negara-negara lain
negara Afrika, ya, negara Timur Tengah yang rusuhan demi rusuhan berlaku, ya, kempen yang tidak sihat. Kita juga tak mahu misalnya tomahan, fitnah ditaburkan. Ini semua amalan-amalan yang tidak sihat. Kita adalah warga universiti yang mempunyai ilmu, yang mempunyai adab. Adab itu penting. Ya. Adab, ilmu tanpa adab itu tak berguna. Ya, jadi kita hendak ilmu dan kita hendak adab itu diseiringkan. Jadi kita membawa pelbagai manifesto berdasarkan ilmu yang kita ada dengan cara yang lebih beradab. Kerana adab itulah yang akan memisahkan antara satu manusia yang bertamadun dengan manusia yang tidak bertamadun. Ya. Nasihat saya, memang akan banyak perkara-perkara yang negatif berlaku. Bagi calon-calon, gunakanlah kesempatan ini untuk menunjukkan bahawa anda adalah warga universiti yang berbeza dengan warga bukan universiti. Warga universiti dibezakan berdasarkan ilmunya. Ilmu yang ada itu perlu dimanifestasikan dalam bentuk tindakan. Tindakan yang mencerminkan ilmu dan adab itu yang akan menarik orang ramai. Ya, sudah tentulah calon pemimpin yang akan membawa apa juga wadah perjuangan dengan cara yang tertib, dengan ilmu yang ada, dengan manifesto yang menjaga kepentingan mahasiswa, sudah pasti akan dipilih oleh pengundi. Jadi pastikan segala proses-prosesnya akan berlaku semasa pilihan raya nanti adalah berlandaskan kepada peraturan dan juga garis panduan universiti. Yang akhirnya nanti yang akan untung ialah universiti. Yang akan untung ialah mahasiswa. Jadi kalau suasana itu berlaku dalam keadaan yang aman, harmoni, maka semua pihak akan mendapat faedah. Pihak universiti, pihak pelajar dan juga proses demokrasi itu berjalan dengan cantik dan lancar. Inilah yang saya katakan pada awal, iaitu satu tempat untuk kita menimba ilmu. Menimba ilmu itu bukan hanya di dewan kuliah. Menimba ilmu itu dalam pelbagai konteks. Dan proses pilihan raya itu adalah sebahagian dari proses mengutip ilmu. Jadi kalau proses kutipan ilmu itu berjalan dengan baik dan lancar, maka sudah tentulah ia akan berguna apabila nak digunakan, diaplikasikan di luar nanti. Jadi itulah, ada cabaran, sudah pasti ada masalah. Tetapi sebagai warga universiti, saya sangat mengharapkan supaya semua pihak menghormati proses demokrasi, menyuburkan proses demokrasi dalam amalan yang terbaik berdasarkan nilai-nilai murni yang telah diterapkan kepada kita oleh kedua ibu bapa kita, oleh guru-guru, oleh pensyarah-pensyarah, dan mengaplikasikan ilmu itu dalam tujuan untuk menjayakan apa juga hasrat dan juga agenda seseorang individu itu untuk menjadi pemimpin, penyokong maupun pengundi. Betul. Yang terjadi dengan isu ini merupakan satu peluang lah untuk mahasiswa yang kepemimpinan tu untuk menjadi lebih orang kata bertamadun, yang beretika. Kita kena bezakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, supaya benda tu kita dapat laksanakan dalam keadaan yang harmoni, kata aman damai macam Prof cakap sendiri tadi. So bagi saya rasa apa yang isu-isu ni berlaku, kontroversi yang berlaku ni, kalau boleh kita elakkan benda-benda macam ni berlaku. Sebab kita nak, orang kata kita nak melatih, kita nak melahirkan bakat-bakat kepimpinan yang baru yang boleh memimpin universiti itu sendiri, mahasiswa itu sendiri untuk orang kata mendapat keseimbangan dari kebajikan, kesejahteraan. Betul tak Sri. Jadinya macam yang Prof cakap, kita adalah pelajar universiti, seorang mahasiswa. Universiti pun ada menawarkan subjek-subjek yang nilai-nilai etika. Jadinya bezakanlah anda sebagai seorang mahasiswa dan juga bukan mahasiswa. Dan sekarang ni saya nak tanya Prof,
berkenaan dengan kepentingan, apakah kepentingan representasi ataupun orang kata kehadiran pelajar-pelajar pemimpin yang berlatar belakangkan dari pelbagai kaum, agama dan juga bangsa, dan apa kesan bila kita melibatkan pelajar yang pelajar kepimpinan ni turut sertai sekali dalam barisan kepimpinan pelajar. Okey, cantik soalan tu. Kerana dalam teori politik ada satu konsep yang dinamakan representasi. Representativeness. Yang ini melambangkan bahawa perlunya ada perwakilan dalam kumpulan-kumpulan tertentu. Yang ini penting untuk memastikan suara mereka sentiasa didengar. Jadi sebab itulah kita tengok banyak universiti terutamanya menambahkan kota OKU sebagai sebahagian daripada anggota dalam MPP. Dan kita pun ada wakil MPP yang sekarang ini yang daripada pelajar OKU. Dan ini penting. Yang mungkin sebelum ini jumlah pelajar itu tidak banyak. Betul. Tapi pada hari ini mereka telah makin meningkat dan menjadi sebahagian daripada warga kampus yang perlu diberi perhatian. Dan ada juga di universiti yang meletakkan tambahan kuota postgraduate student. Kerana kita rata-rata MPP ini adalah semuanya undergraduate student. Jadi ada universiti yang ada kuota tambahan untuk postgraduate student. Jadi ini juga akan membawa apa juga isu-isu yang berkaitan dengan kebajikan kepentingan postgraduate student untuk diperjuangkan oleh MPP. Jadi sebab itulah representatif politik itu penting. Dan sebab itulah kita hendak supaya komponen pemimpin-pemimpin dalam MPP itu datang dari pelbagai latar belakang. Ya, kita hendak mesti ada lelaki dan wanita. Ya, mesti ada Melayu, Cina, India, Bumiputra, Sabah dan Sarawak. Ya, kerana apa? Kerana mereka ni masing-masing membawa suara masing-masing. Ya, kalau dari pemimpin wanita, mereka ada kepentingan. Macam mana kita di UUM sebelum ini, kita membuat suatu program yang cukup baik. Kan? Bagaimana barisan pemimpin siswi mengumpulkan pimpinan-pimpinan siswi di seluruh negara untuk membicarakan berkaitan isu-isu wanita. Ini penting. Betul. Dan bagaimana konsep pet bank adalah satu inisiatif yang dibawa juga oleh MPP. Betul. Dan ini kita lihat salah satu agenda penting. Apabila adanya kepelbagaian dalam demografi kepemimpinan dalam MPP, maka ia akan menyuburkan proses demokrasi. Ya, demokrasi itu ialah sistem perwakilan. Ya, jadi kita nak semua ada dalam itu. Ada wanita, ada lelaki, ada Melayu, ada Cina, ada India, ada kaum Bumiputra, Sabah dan Sarawak. Supaya masing-masing merasakan bahawa mereka ini ada suara. Apabila suara mereka didengar, walaupun MPP bergerak secara kolektif, tetapi mereka juga akan memperjuangkan isu-isu minoriti ini. Kerana ada perwakilan dalam MPP. Jadi inilah penting konsep representativeness yang perlu dilaksanakan, yang perlu ada dalam barisan MPP supaya mereka ini boleh bergerak dalam satu suara, menjaga kepentingan semua pihak. Tidak hanya menjaga kepentingan majoriti, bahkan menjaga kepentingan minoriti-minoriti lain yang tidak mungkin boleh dijaga kepentingan mereka jika mereka tidak ada wakil. Jadi kita pun ada kepelbagaian dan kita pun dengan harapan nanti lebih ramai juga pemimpin-pemimpin yang akan datang daripada orang-orang asli kita, orang asal kita. Ya, kerana ramai yang mempunyai bakat kepimpinan. Jadi mungkin kita boleh ketengahkan. Jadi kita nak supaya MPP ini adalah sebagai satu medium dan platform untuk menjaga kepentingan semua warga dalam kampus. Tak kira lokal, tak kira international. Tak kira majoriti, tak kira minoriti. Tak kira lelaki, tak kira wanita. Tak kira Sabah, Sarawak ataupun Semenanjung. Itulah pentingnya sistem perwakilan. Dan kita harapkan inilah yang akan berlaku apabila pelajar-pelajar membuat pemilihan nanti.
Betul. Dan bila melibatkan kepelbagaian daripada latar belakang yang berbeza, misalnya lah sebagai contoh, kita ada daripada yang datang daripada Sabah Sarawak yang ingin menyuarakan suara mereka untuk nak buat program tertentu. So, benda tu kita boleh bila ada perwakilan yang latar belakang banyak ni, so pelajar-pelajar tu boleh orang kata terus direct dengan perwakilan pelajar tu untuk menyuarakan program-program tu, dan secara tak langsung perpaduan kita. Sebab kita di Malaysia ni hidup dalam pelbagai jenis kaum, pelbagai jenis bangsa, agama, dan benda tu jadi orang kata satu titik permulaan untuk kita sama-sama kenal, rapat. Dan yang lebih menarik, ada di kalangan universiti yang YDP-nya, MPP-nya adalah wanita. Oh, betul. Jadi ini bukan satu yang asing, walaupun majoriti pengundi itu ialah lelaki. Tetapi yang dipilih itu pemimpin mereka adalah wanita. Jadi sebab itulah bagi saya kita memilih yang terbaik. Betul. Kita tidak melihat kepada apa juga perbezaan-perbezaan yang ada. Mana yang terbaik itulah yang akan dipilih nanti oleh pelajar. Dan di kalangan pelajar mereka akan pemimpin tu mereka akan memilih siapa yang akan menjadi YDP mereka. Jadi kalau yang mempunyai bakat dan kepimpinan itu adalah daripada kalangan wanita, maka memang selayaknya untuk wanita itu menjadi sebagai YDP. Betul. Dan ini berlaku. Banyak universiti juga yang ada YDP-nya daripada kalangan mahasiswi. Jadi bagi saya inilah pentingnya konsep perwakilan itu tadi ya. Jadi nampaklah kat sini kita sangatlah meraihkan kepelbagaian tu supaya kepelbagaian tu dapat mewujudkan keseimbangan, cover keseluruhan. Betul. Tak adalah kita tertinggal yang ni ke, yang tu ke. Jadi kita cover keseluruhannya. Jadi kat sini kita nampaklah yang macam Malaysia punya kepelbagaian ni dapat mengeratkan antara perpaduan antara sesama sendiri dan juga bolehlah kita aplikasikan dalam konteks kampus. Dan alhamdulillah Malaysia pun negara yang salah satunya harmoni. Kata memang harmoni lah. Okay. Jadi Prof, kita dah nak sampai penghujung ni, tapi sebelum kita habiskan kita punya sesi podcast ni, kita nak dengarlah serba sedikit Prof punya pengalaman sendiri sama penglibatan dalam pilihan raya kampus, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Saya kalau dalam High Award Pelajar ni memang dah lama lah di UM. Saya menjadi fellow 93 lagi. Saya dah jadi fellow di Kolej Penginapan di UM ni. Kemudian menjadi pengetua di, dulu pernah sekarang Trade Win 97 sampailah 99. Jadi memang kita ni terlibat secara aktif. Kemudian jadi dekan pembangunan pelajar tahun 2005 sampai 2012. Jadi sentiasa terlibat aktif dalam pilihan raya kampus. Daripada secara fizikal hinggalah secara online. Dan saya melihat bagaimana susu galur pemimpin-pemimpin pelajar menjadi pemimpin negara. Bagaimana cantiknya proses demokrasi itu berjalan. Bagaimana proses pendidikan mewujudkan pemimpin itu wujud. Bagaimana mereka yang menjadi MPP itu akhirnya bila keluar menjadi pemimpin organisasi, pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Ini ramai daripada MPP kita yang menjadi wakil rakyat pada hari ini. Alumni-alumni kita yang menjadi menteri, timbalan menteri, exco dan sebagainya. Dan kita melihat bagaimana proses demokrasi itu bermula dalam kampus, mematangkan mereka. Dan apabila saya bertemu dengan mereka, berbicara berdasarkan pengalaman, ramai yang menyatakan bahawa ketika menjadi pemimpin di kampus MPP, banyak mendidik mereka. Banyak mematangkan mereka. Banyak ilmu yang ditimba. Dan inilah yang kita nak. Supaya ketika mereka berpeluang berada dalam kampus, jika mereka berbakat, bertanding. Supaya tawarkan diri menjadi pemimpin, supaya proses pendidikan itu akan bermula daripada kampus lagi. Kerana nanti dah ada pengalaman sebagai YDP, NYDP, MT, AJK, nanti dia akan gunakan
ketika mana dia ingin menjadi calon pilihan raya, menjadi pemimpin pada masa akan datang. Ya, kita hendak pemimpin yang menjadi bakal pewaris negara ini ialah pemimpin yang berkualiti, berdedikasi, bertata kelola yang baik, berdisiplin dan mempunyai nilai-nilai murni seperti adab dan sebagainya. Jadi ini proses pendidikan yang bermula di universiti. Dan alhamdulillah hasilnya yang saya nampak itu memang cukup baik. Ya, ramai pemimpin di kampus kita yang YDP, NYDP yang menjadi pemimpin yang berkualiti. Yang tidak terjebak dalam amalan-amalan negatif seperti rasuah dan sebagainya. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak didik. Ini yang kita nak terapkan. Supaya budaya dalam melaksanakan proses demokrasi itu diterapkan secara sempurna dan lahirlah bakal-bakal pemimpin daripada UUM nanti. Pemimpin yang berkualiti, pemimpin yang berhemah, pemimpin yang berdisiplin, pemimpin yang mempunyai nilai-nilai moral yang baik. Dan itulah hasrat kita sebagai pengurusan universiti yang ingin kita harapkan lahir daripada proses pilihan raya kampus ini. Ambil pengalaman tu, kita jadikan pelajaran. Mungkin contoh untuk kita ke depan, untuk menjadi lagi pemimpin dan boleh lagi dengar suggestion daripada Prof. Betul. Orang yang pakar, kita kata, berpengalaman. Sebab Prof sendiri pun dah alami benda tu. Prof sendiri dah apa orang kata melihat prestasi kepimpinan pelajar tu daripada zaman orang kata zaman fizikal lagi sampailah ke online. Semua tu memberikan orang kata satu peluang yang terbaik kepada mahasiswa tu sendiri untuk terlibat bergiat aktif dalam pilihan raya kampus. Ambillah peluang tu kan. Betul. Okey. Jadi Asri nampaknya kita dah sampai penghujung ke? Macam banyak lagi nak tanya Prof ni. Orang berpengalaman yang kita jarang dapat dengar. Betul. Dia punya pengalaman. Salah satu figura yang terhebat lah. Betul tu. Jadinya Asri? So, jadi setakat itulah Prof. Terima kasih banyak-banyak sebab dapat luangkan masa dengan kami. Sembang santai dengan kami tentang macam mana kita nak wujudkan literasi politik itu sendiri dan apa kepentingan-kepentingan yang kita rungkaikan sebentar tadi. Okey, dan untuk tak lupa juga kepada kita punya penganjur, kita punya organisasi Malaysia Majlis Debat Universiti Malaysia MADU dan juga kerjasama dengan Yayasan Perkasa Siswa YPS yang memberikan peluang kepada kita untuk laksanakan sesi podcast ini bersama-sama dengan kita punya Prof. Dan alhamdulillah semuanya kita dapat rungkaikan dalam episod kali ini. Betul. Okey. Jadi dengan itu kita akan melabuhkan tirai dan juga kita akan jumpa lagi insya-Allah. Mungkin ada lagi episod yang akan datang. Kita akan sembang lagi mana tahu dengan lebih detail soalan. Ada lagi soalan ini. Kalau kata ada lagi ni kita boleh simpan untuk episod yang akan datang. Betul. Jadi jumpa lagi bersama kami. Saya Asri. Saya Linda dan juga bersama dengan Prof kita, Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamed. Kita jumpa lagi. Dan itu saja untuk episod kali ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.